Kita mulakan. Sumur di ladang boleh siapkan melumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh dia bertumpah lagi. Okay, dia kata the next one. Okay. Lagu yang kedua, ni kalau ibu ayah boleh teka lagu ni, memang betul-betul berkesan lah latihan angklung anak-anak. Ui, saya tengok dia punya chord dia macam data. Sabar. Okay. Beri perhatian kepada teacher. Ready, angklung. 1, 2, 3. Okey, dapat tangkap tak lagu apa? Mantap lah. Okey. Tadi tak ada orang nyanyi kan? Kali ni kali kedua. Kita buat sekali lagi boleh? Sama-sama ibu ayah kita nyanyikan sama-sama. Boleh anak-anak? Kita buat sekali lagi. Bagus. InsyaAllah kita mulakan lagu yang tadi, yang pertama tadi. Sekali lagi. Okey, Allahu Akbar. Lagu yang pertama tadi lagu apa? Rasa Sayang. Siapa yang tahu lagu tu kita nyanyilah sama-sama. Boleh nak nyanyi tak sedap suara. Okey, tengok teacher dekat tengah. Bersedia. Pegang angklung. Bertenang, angkat. 1, 2, 3. Rasa sayang. Rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, ikut nona jauh, rasa sayang, sayang. Baca di luar pagar, abegala tolong jolokan. Ayah Buddha baru belajar, kalau tak tolong tunjukkan. Rasa sayang. Lihat nona jauh, rasa sayang, sayang. Ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada
berjumpa lagi. Berikan tepukan gemuruh. Lagu yang kedua sekali lagi boleh? Kali ni main dengan penuh semangat. Anak-anak 6 years. Bolehkah anak-anak 6 years? Pandanglah mana pun yang cakapnya kat sini. Okey. Korang teacher dekat tengah tu. Okey, lagu yang kedua. Bersedia? Angkat angklung. Pegang. Bukan angkat macam tu. Maksudnya peganglah. Betul-betul dia angkat. Okey. Bukan. Duduk dulu. Okey. Bersedia. 1, 2, mula. Temu dan berpisah manusia biasa. Ibu ayah sama-sama. Pilih hati Tepukan yang paling gemuruh kepada anak-anak 6 years Cilik Mumtaz. Mereka begitu berani berada di hadapan pentas. Alambai pada ibu ayah, alambai. Saya dah berjaya. Hari ni hari terakhir saya 6 years. Mak ayah jangan ni, jangan sedih pula. Anak aku dah grad. Tadika juga. Sabar ya. Nanti dah grad degree tak tahulah macam mana kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua anak-anak 6 years. Tahniah dan juga syabas diucapkan kepada semua teachers yang berusaha dengan keras, dengan penuh kecekalan. Saya pasti bukan mudah untuk melatih anak-anak ni